Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Selangor 2024, set 1, kertas 2, soalan 3. So, tajuk dia adalah fungsi. So, diberi bahawa fungsi f(x) sama ni, domain dia ni, mempunyai fungsi songsang. Okay, so dia suruh kami berikan justifikasi bagi kewujudan fungsi songsang tu. Okay, so fungsi f(x) ni dia sebenarnya adalah hubungan dia adalah 1 kepada 1. Setiap objek dia akan menghasilkan image yang berlainan. Okay, so untuk A1 ni, fungsi f hubungan bagi fungsi f ialah 1 kepada 1. So maka wujudlah fungsi songsang f. Yang A2 tu, dia suruh kami tentukan fungsi songsang dan domain dia. Okay, so katakan fungsi songsang x sama y. So bermaksud fy equal to x. Okay, so bermaksud square root of negative 2y minus 9 sama dengan x. So bermaksud 2y minus 9 sama dengan x square. So y sama dengan x square plus 9 per 2. So bermaksud fungsi songsang x sama dengan x square plus 9 per 2. Okay, so domain dia. So domain bagi fungsi songsang sama dengan julat bagi fx. Okay, so kami nampak julat bagi fx dia adalah sentiasa negatif atau sama dengan sifar. Sebab bahagian ini dia sentiasa positif atau sama dengan sifar. Tapi sekarang dia ada negatif. So bermaksud domain bagi fungsi songsang ialah x lebih kecil atau sama dengan sifar. Okey. B tu, dia beri bahawa fungsi f sama ni dan fungsi kubang g f sama dengan ni. Dia minta kami cari fungsi g. Okey. So g f x sama dengan 3x. So bermaksud kami gantikan fungsi f dahulu lah. So bermaksud g 2 per x sama dengan 3x. Okey. So sini kami guna konsep fungsi songsang. So katakan 2 per x sama dengan y lah. So bermaksud x sama dengan 2 per y. So kami ganti lah, gy sama dengan 3 2 per y. So gy sama dengan 6 per y. So bermaksud gx sama dengan 6 per x. Okey, B2 dia minta kami cari ini dengan keadaan n ialah integer lebih besar atau sama dengan sifar. Okey, so kami tengok ni 2m plus 1 apabila n ialah integer lebih besar dari sifar kan. So kami akan dapat dia adalah sentiasa nombor positif ganjil. Betul. So bermaksud sini kami mau cari trend dia lah. Okay, so bermaksud G, tapi sebelum tu kami mau cari G2 dahulu lah. Okay, so G2x sama dengan G 6 per x sama dengan 6 per x. So kami akan dapat x. Okay, so sekarang kami boleh cari G3 dah. Okay, so G3 sama dengan G2 Gx. Okay, so sini kami akan dapat G2 6 per x. So G2 adalah x kan. So bermaksud kekal x 6 per x juga. Okay, so lagi G5 macam mana pula? So G5, sebab kami mesti mau dapat at least ada 3 So G5x ialah G3 dengan G2. Okay, so G2 kami ganti dengan x. So sini G3, sini x oh. So G3 ada 6 per x. So bermaksud 6 per x oh. Okay, so dari sini kamu nampak G1 6 per x, G3 6 per x, G5 pun 6 per x. So setiap kalau sini dia adalah nombor ganjil positif, bermaksud dia akan dapat 6 per x. So bermaksud G 2m plus 1 x, sini kami akan dapat 6 per x